Aku nak cerita mengenai satu barang yang istimewa ni. Ramai yang jarang pakai. Ini apa benda ni? Okey, ini adalah enjin flash ya. Enjin flash sebenarnya untuk apa kita guna enjin flash? Okey, biasa kita masa tukar minyak enjin apa kita buat? Kita akan beli minyak enjin Trimoli X. Lepas tu kita akan beli oil filter. Dua je kita akan beli. Satu minyak enjin Trimoli X dan juga kita akan beli oil filter. Dua je. Tapi kenapa kita hanya tukar dua barang saja semasa kita nak tukar minyak enjin Kenapa ya? Sebenarnya bagi kereta-kereta yang lebih daripada 10 tahun digalakkan menggunakan enjin flash, dan cara menggunakan enjin flash ni mudah saja. Sebelum anda pergi ke